Kami menangis genap sebulan kahwin. Sebab saya belum hamil, Sweet QISMINA. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon Sweet Kismina mendedahkan dia dan suaminya. Adam Lee pernah menangis pada bulan pertama perkahwinan. Kerana masih belum dikurniakan zuriat. Memetik Cosmo, Sweet berkata dia dan suaminya sememangnya mahukan cahaya mata namun mereka percaya bahawa mungkin belum masanya lagi untuk diberikan rezeki zuriat. Ketika itu kami berdua memang betul-betul nak anak. Kami sama-sama menangis bila genap sebulan berkahwin. Saya masih belum hamil. Namun lama-kelamaan kami terima kenyataan bahawa rezeki Allah bagi dalam pelbagai cara. Mungkin sekarang belum masanya Allah beri kami zuriat tetapi Dia beri kami rezeki yang lain dulu, katanya. Sementara itu, Sweet berkata dia mengakui akan mula rasa tertekan jika ada ramai yang bertanya mengenai soal zuriat kepadanya. Namun bersyukur keluarga mereka tidak pernah bertanya mengenai hal itu. Tetapi untungnya keluarga saya dan Adam tidak pernah bertanya tentang zuriat kepada kami berdua. Mereka sentiasa mendoakan yang terbaik. Mungkin itu antara sebab kami menjadi lebih kuat untuk menghadapi perkara ini. Sesiapa yang ada ahli keluarga atau rakan-rakan yang sedang mencuba mendapat zuriat, kalau boleh jaga kata-kata kita. Jangan sampai mengguris perasaan mereka. Kerana kita tidak tahu apa kesukaran yang mereka lalui untuk mendapatkan zuriat, katanya.